Masuk R menyentak, masuk D gedegak. Alamak, gearbox rosak ke? Jangan tukar gearbox. Tengok betul-betul, cek betul-betul. Benda ni kau kena tahu. Model wajah Persona Gen 2 Satria Neo BLM ke FLX. Senang cerita semua Proton lah. Cek ini dulu engine mounting depan dengan belakang. Duduk dia kat sini. Ini kedudukan engine mounting yang belakang, ini kedudukan engine mounting yang depan. Waktu kau nak mulakan perjalanan tu, kau masuk gear, engine ni akan bergerak, gedeguk, gedegak, gedeguk, gedegak. Tugas engine mounting ni menyerap hentakan. Tapi kalau macam gini punya rupa, bukan menyerap hentakan, terhantuk-hantuk kepala. Kereta ada 4 engine mounting. Ada juga yang guna 3 engine mounting. Yang 2 tu aku belum pernah jumpa lagi. Mungkin dekat kereta kuda ada kot. Engine mounting ni boleh je tukar satu-satu, tapi ada kesan sampingan dia. Jangka hayat engine mounting yang baru tadi tu jadi pendek disebabkan 2 engine mounting ni dah keras. Semua tu ikut poket masing-masing. Kita ni sebagai pemain mampu bagi nasihat je buat mana yang terbaik untuk korang. Segala keputusan di tangan owner kereta. Dapat ilmu baru kan? Hai, takkan nak makan seorang. Payung share video ni. Link ada kat bio tu. Terus booking. Gerak link apa je. Macam biasa ayat tu. Assalamualaikum.